Pak, nak ikat balik brush ni. Haris, nak pinjam brush Haris? Beda kak? Ini. Awak pakai getah. Kenapa ikat brush guna getah ni? Saya kat getah sebab tak nak bagi dah sepa tu. Lepas guna ikat balik tu Pak, nak ikat balik brush ni. Ni. Ya. Haris Tulis Brush Holder. Holder ni boleh untuk simpan brush dan dia ada extend panjang macam ni. Kita boleh twistkan dia. Dan pada masa sama, kita boleh simpan brush yang panjang atau pendek masuk ke dalam case holder ni. Holder brush ni bukan sahaja untuk menyimpan brush, pada sama dia akan mengurangkan kerosakan dan juga tak buatkan brush anda bersepah. Tak adalah you nak ikat brush guna getah dah macam jual kayu nampak. Nah, ambil ni. Oh ada brush holder macam ni. Ingatkan untuk pensel je ada. Okey, terima kasih Nanti dulu. Jangan lupa like, komen dan share. Satu lagi. Jangan ikat guna getah lagi tau.